Gambaran begitu gambaran dia. Ini yang kita nak rakyat Melaka berani buat perubahan. Melaka ini rakyatnya hanya menunggu waktu sebuah kerajaan yang akan memandu mereka untuk membina negeri ini menjadi Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Ini ada tu. Okey, ini pun menarik ya. Harakat Delhi ya, kenapa? Ahli Parlimen Jasin adakan sorat hajar agar dipilih sebagai poster boy Ketua Menteri mewakili Perikatan Nasional. Bukan saya tak nak, tapi rakyat yang desak. Macam mana? So, apa yang berlaku di Melaka? Belum ada persetujuan. Kita lihat bagaimana PAS ni sudah pun mau bermain politik tarik tali. Mereka tak nak bersetuju. So okey, yang kena faham 28 kursi 21 dipegang oleh Barisan Nasional, PAS, PN dan oleh daripada PH. So mereka tak nak. Mereka nak diberi ruang sebahagian daripada kursi yang kini dipegang oleh UMNO BN untuk mereka memberi kerjasama sepenuhnya ataupun supaya untuk PRU nanti ataupun di negeri lain, di Kedah, di Kelantan diberi. Nampak? Mereka demand. Mereka tak nak. Tapi UMNO dah beritahu kami akan bertanding di provinsi yang baki 7 tu okey. So, mungkin 7 itu akan diberikan kepada PN. Supporter pun. So ada juga kata dia ni bakal Ketua Menteri. Ketua Menteri Melaka. Mampu lepai. Apa kena faham dekat Melaka ada 6 parlimen. 6. 3 daripada PH dan 3 lagi daripada Perikatan Nasional. Dia kerjasama antara PN, PAS lah kita ambil PAS lah dengan Barisan Nasional tidak mudah seperti mana yang berlaku di Johor, di Negeri Sembilan. Di Johor, okey, PAS, mereka berada di belakang. Di Negeri Sembilan, okey, diberi tempat, tidak ada pertemuan antara PN dengan BN. Tapi di Melaka, mereka nak naik atas. Mereka nak menjadi leader, nak menjadi dominan. So, pilihan raya Negeri Melaka kini sudah mulalah kempen-kempen, ceramah-ceramah. So, kita tahu Melaka kedudukan dia agak berbeza berbanding dengan negeri. So, mereka merasakan mereka cukup kuat. Mereka nak jadi kerajaan di Melaka. Apa dengar? Jadi, naib presiden. Bagilah kami peluang memerintah. 36 tahun dah tuan-tuan yang merintah. Gambaran begitu gambaran dia. Ini yang kita nak rakyat Melaka berani buat perubahan. Kita nak bagi Allah 5 hari je. 5 hari yang kita merintah. Kita tengok berubah lalu UMNO. Bukan 5 tahun, 5 hari. Tuan-tuan kita tengok. Dia bagaimana cita-cita mereka mahu menjadi kerajaan di Melaka. Melaka ini rakyatnya hanya menunggu waktu sebuah kerajaan yang akan memandu mereka untuk membina negeri ini menjadi negeri yang terhormat dan guru kepada rakyat di seluruh negara. Erti perjuangan, erti pertahanan, erti kemuliaan. Bersandar kepada Allah dan berdoa dengan bersungguh-sungguh di samping kerja yang kita lakukan bagi mencapai kemenangan, insya-Allah. Bukan main-main ni. Nampak sebab tu dalam perundingan kursi mereka tak setuju. Mereka nak 28 kursi. Tak tahu berapa banyak. Saya nak separuh-separuh. Cuma cakap UMNO tolong. Apa tahu PAS ni dia bukan orang hebat bagi betih nak faham ni bukan boleh percaya ni. Belum lagi sampai ke peringkat nanti pilihan raya umum. Kau tengok nanti saya nak apa habuk
Apa UMNO tak boleh dapat? Apa ni yang jangan main politik mereka? Tak silap calon Perdana Menteri pun Zahid kononnya Barisan Nasional akan menjadi leader dalam gabungan baru ni, Muafakat Nasional. Silap-silap tu. Pak nak jadi leader. Mereka rasa mereka lebih kuat dengan jumlah kursi parlimen, dengan jumlah kursi di negeri-negeri. Mereka tak akan bagi Barisan Nasional menjadi leader dominan.